Hadis pertama, keutamaan niat. Daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Maka sesiapa yang berhijrah semata-mata kerana Allah dan Rasul-Nya, hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Sesiapa yang berhijrah kerana habuan dunia yang hendak diperoleh atau kerana wanita yang hendak dikahwininya, maka hijrahnya dikira mengikut apa yang dia niatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang imam dalam bidang hadis, iaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah Al-Bukhari dan Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Nasaiburi dalam kedua kitab mereka yang merupakan kitab hadis paling sahih. Pengajaran hadis. 1. Niat membezakan antara ibadah dengan adat. Sesuatu kebiasaan yang dilakukan seperti makan dan minum, menuntut ilmu, boleh menjadi ibadah dan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala sekiranya dilakukan dengan niat untuk mendapatkan keredaannya. 2. Sesiapa yang berniat untuk mengerjakan amalan yang baik seperti menuntut ilmu tetapi tidak dapat dilaksanakan kerana sesuatu halangan seperti sakit, maka niatnya sudah dikira pahala di sisi Allah. 3. Penghijrahan sikap dan tindakan merupakan faktor utama kejayaan seseorang dalam apa jua lapangan yang diceburi. Penghijrahan di sini bermaksud berubah kepada yang lebih baik. 4. Niat dan tindakan hendaklah seiring dalam kehidupan seharian.